Assalamualaikum, saya Muhammad Syamil Zafrin, pengacara dari tim TVP SS SMK Seri Aman. Pada hari ini, 6 hari bulan 5 2026, meraihkan Hari Persaraan Puan Hajah Wan Norizan selaku Guru Kanan Bahasa. Jom kita saksikan. Alhamdulillah, kita di waktu tengah hari ini telah berjayalah untuk satu majlis, iaitu Majlis Celingkan Budi Selaut Kasih, yang mana ini adalah untuk majlis persaraan Puan Hajah Wan Norizan binti Wan Daud, Guru Kanan Bahasa SMK Seri Aman. Terima kasih kepada jawatan kuasa kelas guru KT yang telah berusaha untuk melancarkan majlis pada hari ini. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna ini bagi meraihkan persaraan seorang kisah yang amat berjasa, iaitu Puan Hajah Wan Norizan binti Wan Daud, Guru Kanan Bahasa yang amat kami kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dan setinggi-tinggi kesyukuran, marilah kita sama-sama lafazkan kerana dengan izin dan inayahnya maka dapat Assalamualaikum, saya Tengku Syahirah dari tim TVPSS SMK Seri Aman. Kini bersama saya, Teacher Wan Norizan binti Wan Daud. Baiklah Teacher, saya ada beberapa soalan yang ingin ditanya. Berapa lamakah Teacher berkhidmat sebagai seorang guru di SMK Seri Aman? tahun 2026 ini ialah tahun yang kelima Teacher berada di SMK Seri Aman. Okay, saya teruskan dengan soalan kedua ya. Apakah nasihat Teacher kepada pelajar SMK Seri Aman? Kepada semua pelajar, teacher ingin sekali memberikan nasihat supaya semua pelajar menggunakan semua ruang masa dan peluang yang ada untuk mencari sesuatu yang positif untuk membentuk karakter diri masing-masing. Bukan saja dari segi akademik tetapi juga dari segi kemahiran yang kita sebut sebagai soft skill masing-masing. Kerana perkara-perkara yang awak temui di sekolah, sepanjang tempoh persekolahan awak tidak akan lagi ada peluang untuk awak temui di luar daripada sekolah. Melainkan apabila keluar daripada sekolah, awak nak menterjemah, nak menggunakan semua kemahiran yang awak belajar semasa di sekolah. Baiklah Teacher, terima kasih atas nasihat Teacher. Kami warga SMK Seri Aman mengucapkan selamat bersara. Dengan ini, berakhirlah sudah Majlis Celingkan Budi Selaut Kasih Puan Hajah Wan Norizan. Semoga Puan Norizan sentiasa ceria dan dirahmati Allah Ta'ala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.